Oh, jadi. Okey, ke depan terus. Okey. Ke depan terus bang. Depan terus. Okey, yang ni saya nak masak nasi Pakistan ayam original Yang ni bukan nak jual, untuk kita bagikan percuma saja. Bismillah. 10 ekor yang dah ada cuci Bismillah. Okey. Masukkan lagi ekor. 10 ekor lagi. Okey. Rempah dia tak susah pun. Ketumbar cinta manis je. Garam kita pakai garam kasar. Okey, bismillah. Dia dah kecut sikit kan. Kita masukkan air pula. Bismillah. Okey, kacau sikit. Masukkan air lagi satu. Tutup. Ayam pun dah hampir masak kita boleh tengok kat sini ayam pun dah hampir masak. Jadi kita standby untuk masukkan beras pula. Okey, yang ini saya nak bagi tahu lagi sekali, saya akan bagi percuma, tapi bukan daripada duit saya. Ada hamba Allah daripada Kelantan, dia berinkan saya 1000. Jadi saya pun tak tahu nak buat apa duit tu. Dia cakap awak bagi-bagi orang lah. Jadi kita pun masak bagi orang. Jadi kejap lagi korang jangan tanya pula, bang kenapa tak bagi orang miskin, kenapa tak agihkan kat tempat yang betul. Dah masa saya sempat macam gini, jadi saya sedekah dan hadiahkan cara macam gini je. Jadi tak payah nak cakap, bang kena pergi sana, kenapa tak pergi kampung sana, kenapa tak pergi kampung sana. Kau ambil nasi ni, kau pergi hantar. Tu je cerita dia. Bila ayam dah masak, sekarang ni kita angkat, kita keluarkan sekejap. Ayam besar-besar cantik, kita keluarkan sekejap. Depan sikit tu boleh. Pandai. Beras dah standby? Butter buka. Okey, sekarang ni kita masukkan beras sebanyak 25 kilo dan kita masukkan butter 6. Okey, masuk Cip. Okey, balik. Pandai. Pandai Cip. Pandai. Okey, kita kacau sampai nasi kembang, lepas tu kita masukkan ayam balik. Tengok proses dia macam mana, sangat mudah. Baik je. Dalam baik. Ayam yang tadi. Okey. Ambil ke tu. Bismillah. Taburkan ayam. Tak kuat. Lepas. Masuk. Okey, masuk. Okey, ini dinamakan nasi Pakistan ayam original. Benda ni resipi ni saya tak tahulah. Saya cipta ke, siapa cipta ke, tapi saya dulu olah dia dekat surau masa saya masak tu. Sebab masa tu nak jual RM5 kan. Jadi orang senang beli lah. Lepas tu ayam RM5.70 sen. Sekarang mungkin tak boleh kot sebab ayam dah mahal. Tapi kita cuba juga buat. Tapi yang ni kita bukan nak jual, kita nak bagi percuma je. Okay. Sama kat macam sekatan kau. Baik. Okay. Jadi Bismillah.
Jadi unta lah. Ada bau bang? Ada bau? Tu petanda puasa. Ada bau Ada Okey. Ada bau semuanya petanda puasa Okey. Okey, inilah hasil Jadi ni kalau nak makan dengan cili potong atau cili tu memang sedap lah. Okey. Ni Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Okey. Hasil nasi Pakistan ayam original ni dah siap. Ini adalah hasil yang saya reka sendiri, tapi tak tahulah kalau mungkin dah ada orang lain reka. Tapi dalam kitab yang ada dalam muka bumi belum ada lagi. Jadi kitab tu ada pada saya sekarang ni. Okey. Okey. Terus lagi kan. Kotak. Ada. Ni adalah hasil daripada bukan geng hembus yang level keras. Dia nampak function, dia terus bank inkan saya duit. Saya cakap anda jangan banyak-banyak, tapi dia bagi 1,000. Jadi dia daripada Kota Baru, Kelantan. Inilah hasil yang dia saya hadiahkan. Jadi kalau abang tu nampak dekat TikTok kan, inilah bukan saya buat orang tu yang buat. Saya pun tak tahu nama dia siapa, lupa nak tanya. Okey, yang saya rasa lebih bagus seorang satu lah Nasi biar penuh tak apa. Nasi biar penuh Seorang satu. Okey, bismillah halal. Okey. Yang nak beli lem seng terus ke depan yang nak ni nasi je. Nasi percuma bismillah, pandai semua. Nasi kasi penuh. Eddie, siapa nak beli lem seng terus ke depan ni? Okey. Pandai. Tolong tutup bang, tutup tu jalan. Bismillah halal. Kasi penuh, jangan tak penuh. Alhamdulillah, terima kasih. Masya-Allah. Waalaikumsalam. Baik. Mi kuah lem seng petang tak? Kan? Betul lah? Okey, saya tengok you kerja. Okey. Nak lem seng nak? Tak nak. Okey, tak nak. Okey. Hasil sudah belajar. Okey. Dorang ke depan. Cuma halal haji, lihat dulu. Oh jadi. Okey, ke depan terus. Ke depan terus bang. Depan terus. Depan terus. Ya, yang ini bukan kita jual kita tak jual ini barang kita tak nak jual kita nak bagi orang Ni kalau jual kaya dek kau. Kaya. Okey bang. Ya, siapa yang nak beli lem seng boleh terus ke depan. Dekat sini orang tengah ambil nasi. Kat mana ni? Dekat TM Point Shah Alam. Nak bubur lambuk Okey, COD Seremban tak ada. Sedap baik, terima kasih. Terima kasih Masya-Allah. Mi kuah lem seng, tahu ada lem seng kat dalam kan? Ada. Saya